dia bagi anda summary information. Berbeza dengan Astra, Astra bagi tahu market nak ke mana. Itu beza dia. Alright? AI yang ada sekarang ni dekat crypto platform, dia sama macam ChatGPT, dia bagi anda summary market news semua macam mana keadaannya. Supaya anda boleh buat direction untuk anda analisis market sendiri. Itu AI yang dalam platform kripto. Untuk Astra, tak perlu belajar, tak perlu analisis. Anda faham bagaimana Astra punya direction, macam mana nak guna Astra, ikut Astra, insya-Allah. Tinggal nak profit je. Itu beza dia lah. Sebab Astra ni dia tunjuk direction. Tunjuk direction. Itu yang disrupt platform crypto yang guna AI sekarang lah. Sebab diorang tak boleh nak buat prediction. Sebab market volatile. Scalping boleh tapi jarang sangat. Paling sesuai intraday dan swing lah. Intraday swing dan investment. Alright. Scalping ada di punya direction. Cuma sekejap je. So better intraday lah. Okay. Alright. So, bagaimana model Astra ni, dia ada on-chain data, dia nampak pattern Trump macam mana, dia nampak pattern BlackRock macam mana, dia nampak semua pattern-pattern institution macam mana. Yang macam mana tengok lepas ni, cikgu akan tunjuk tutorial. Cikgu masuk dulu AI analysis. Okay? Alright. So, apa Astra ni buat, lepas dia dah lihat semua pattern-pattern Trump apa semua, dia akan keluar direction. Tetapi, dia tambah juga dengan news.